doktor, saya makan ubat psikiatrik. Boleh ke saya mengandung? Untuk pasangan-pasangan suami isteri di luar sana yang sedang mungkin mengalami masalah seperti kemurungan, tekanan, mungkin ada masalah kesihatan, libatkan kena jumpa doktor psikiatrik kan. Setengah tu kena makan ubat untuk pastikan keadaan kita, emosi kita stabil, emosi kita sihat. Kalau korang yang sedang dalam rawatan itu yang ingin nak zuriat, korang boleh bincang dengan doktor yang merawat itu. Sebab ada ubat yang boleh digunakan sewaktu kita mengandung. Cakap, doktor, saya siapa? Nama saya Siti. Okay, saya rasa saya nak mengandung lah doktor sebab saya dah kahwin 3 tahun tapi tak ada anak lagi. Doktor akan bantu awak. Awak cakap je elok, nanti doktor akan bagi ubat yang terbaik yang tidak memberi kesan pada awak dan juga janin sewaktu dalam kandungan nanti. Semoga dimudahkan urusan awak. Semoga awak berjaya pregnant, insya-Allah. Lepas tu kalau awak nak bantu diri awak supaya lebih sihat, maksudnya lebih subur lagi, so awak boleh dapatkan susu untuk ikhtiar zuriat. Kat sini ada susu formula susu protili mama tubi untuk isteri dan juga susu protili papa tubi untuk suami. So doktor mu ada dua-dua ni nak bantu korang suami isteri kat luar sana supaya lebih sihat, supaya hormon korang lebih cantik, supaya korang lebih senang nak dapat zuriat. Jangan lupa dapatkan susu ini. Itulah.